Ini caravan kita untuk malam tadi dekat Dakhla. Nampak ni. Okay, caravan ni dia terletak tepi pantai. Ada solar. Ada solar. Dia betul-betul dekat belakang hotel. Ini breakfast yang kita buat sendirilah. Scrambled egg, roti. Lepas tu kita Moroccan tea. Baik doh. Oh. Sekarang pukul 8.30. Dia sunrise dalam pukul 9 je tu. Ni lah caravan kita orang. Okay, tengok. Nampak lama. Baik gila weh. Ni lah caravan kita orang. Terus mat. Okay gang, sekarang dah pukul 9.30 pagi hari Jumaat. Ini dah hari ke-7 kita travel. Kita kat depan airport Dakhla. We are leaving Western Sahara. Walaupun sekarang dia adalah under Morocco. This too crazy guys. Okay, flight kita lagi 2 jam. Let's go. Cool. We just arrived in Casablanca. First impression, bau kencing kuat ah. Kita nak cari kedai makan, lepas tu nak tukar duit dulu. Oh, tu kedai makan tak? Tak apa, cari money changer dulu. Alright gang, sekarang ni pukul 6 petang hari Jumaat 29 November. Kita orang nak naik train pergi Tangier. Train 1049, dia akan sampai 2 jam 10 minit ke Tangier daripada Casablanca. Kita orang coach nombor 3. Train ni 2 tingkat. Nice. Let's go. Kita belah atas 71 sampai 73. Let's go. Hop, hop, hop. Bukan ni. Sana. Ini kafe. Ini toilet. Ada tempat lepak sini ya. Apa ni? Smoking area Ya, ada. 71 sampai 73 mana? tak band juga. Wow, Okay. We are 15 minutes away from Chefchaouen. Ni kita singgah tengah jalan ni. Ada kafe. Lepas untuk view dam tadi, ada satu dam. Oh, ada kuda sana. Teh dia. Teh tu teh dengan daun pudina. Okay, hari ni kita ambil guided tour. Satu kepala €50. Tak ada jual apa sana. Ambil gambar lu mat. Wah, dia punya dam dia tu. Ini pun jadi tarikan. Sini ah. Oh. Ramai sini ada jual kayu sini. Dia ada bawang banyak kat sini. Tanjin je. Baik, jangan langgar, ada bayar. Oh, ni tanjin dia ada handle ni semua ni. Untuk angkat. Kita dah sampai Chefchaouen. Dia bawa kita ke panoramic view tapi dia bagi 2 minit je. Oh, tapi lawa weh. Sorry. Lawa tu. All blue. Wow.
Try minum air dia nanti. Jenis mah. Saya nak ambil sebelah. Buah situ. Dia lalu kat sini, lepas tu dia kumpul kat situ dan dia terus proses. Sana. Tiba-tiba ada merak. Ni mana water sauce dia sini. Water sauce dia. Manis ya. Kau beli tu lah. Berapa dirham ni? 20 dirham. Oh, dia semua buah campur-campur Semua. ulang mi. زعما الشخصية خصك تخلصها ليه؟ Oh, kita naik atas lagi tu. Kalau malam lawa agak tu sunset. Oh, ni lorong cantik. قلت له راه غير الشبكه قلتها له قبالي واخا صبرين الله يحفظك. Malaysian? Yeah. Yeah. We used to live in Malaysia. Wow, for how long? We actually there's no exits numbers like between the Medina and the new parts. Like Oh, por favor. I think they're still taking pictures. Kita ambil yang biskut-biskut ni lah lawa. Ni. Tu pakai tak? Hah? start scrubbing you, they're gonna scrub you with this very well until that they take all the dead skin that you have it in your body. Then some space again. Before actually they was used. Chef Chon. Murah-murah dia punya. Jabak, ni modern sikit. Apa yang dia support lah tadi masa kita beli kuih dekat makcik tu kan, tapi dia kata kita akan singgah kat apa. We have a theory. Mana? Bersangka. Bersangka-sangka. The bag with one hand. And you got 2 sausages and then Pepsi. Alright, we are here on dekat square dia. Oh, sini lah banyak kedai makan. Oh, atas pun nampak biru-biru sana. Good. Mila. Sini lah keluar sambal. Sambal mana bawa Irfan? Oh, je lah lambek tu lepas ni. Nice. Okay, momen-momen kita boleh keluar daripada lorong-lorong Chef Chon.
Chefchaouen. Okay, dia ada dua nama lah. Satu lihat mountain, satu lagi lihat dua tanduk. Sebab mountain tu nampak penggambaran sebelum ni nampak macam dua tanduk kambing. Lepas tu pasal warna biru ni, kenapa warna biru? Dia masa tahun 2000 ke 2003. Pasal ada satu drama tu. Nantilah aku cerita, aku penat lah. No picture for you. Mana budak tadi? Aku nak sama-sama budak tadi lah. Oh, penat mat. Jom kita pergi jalan-jalan sekolah. Oh, it's a mosque. Masjid.